Sesungguhnya hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa sahaja yang dikehendaki. Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada manusia melalui pelbagai cara. Justru, keindahan dan kemanisan Islam itu hanya dapat dirasai oleh orang-orang Muslim yang benar-benar beriman pada landasan Islam yang tepat. Dalam kalangan selebriti juga, semakin ramai golongan artis daripada agama lain yang sudah mula terbuka untuk mempelajari dan menerima agama Islam sebagai pegangan hidup. Jadi, untuk video episod ke-38 kali ini, Mr. nak senaraikan antara 10 mu'alaf dalam kalangan selebriti yang sudah memeluk agama Islam. Bagaimana kisah di sebalik hidayah yang diterima dari penghijrahan mereka ini? Jadi, jom kita check it out. Bekas model antarabangsa terkenal Felicia Yap selamat memeluk Islam di sebuah masjid di Taman Tun Dr. Ismail TTDI di Kuala Lumpur kira-kira pukul 6.30 petang pada tanggal 5 Ramadan tahun 2014. Beliau memilih tarikh itu untuk memeluk Islam sempena hari ulang tahun kelahirannya yang ke-28 serta hari kesukaan Nabi Muhammad SAW juga. Beliau menganggap hari itu adalah hari kelahiran semula dirinya setelah menganut agama Islam secara rasmi dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Menurut Felicia, sebelum ini dia tidak menganut sebarang agama kerana dibesarkan dalam keluarga yang tidak mempercayai sebarang agama. Tidak ada apa-apa bimbingan agama, cuma berbekalkan nasihat daripada ibunya. Dia juga pernah cuba memahami agama Kristian selain mengamalkan amalan seorang penganut Buddha. Tetapi hatinya tidak pernah merasa dekat dengan Tuhan dan tidak pernah rasa tersentuh. Beliau rasa lebih dekat dengan agama Islam, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak mula mengenali ajaran-ajaran agama Islam, beliau lebih reda, lebih tenang dan lebih senang bersyukur dalam hidup yang serba sederhana. Beliau mengumumkan untuk mengekalkan nama asalnya selain menambah nama baru iaitu Rania yang dikatakan diperoleh menerusi mimpi. Pelakon Adam Korili Abdullah yang terkenal dengan watak-watak antagonis dalam drama dan filem mengakui yang beliau memperoleh hidayah dalam mimpi ketika terjaga semasa azan subuh berkumandang yang membawa kepada penghijrahan memeluk agama Islam kira-kira 18 tahun yang lepas. Katanya, sebelum memeluk Islam, beliau banyak berdoa pada Allah sekitar jam 3 hingga 4 pagi untuk diberikan petunjuk. Satu hari itu, selepas berdoa, beliau tertidur dan terbangun apabila terlihat satu cahaya yang berwarna putih yang menyerupai sosok seorang lelaki berjubah di dalam biliknya. Akan tetapi, beliau tidak dapat melihat dengan jelas rupa orang itu kerana cahaya yang terlalu terang. Beliau hanya dapat melihat sepasang mata sahaja yang sedang tersenyum ke arahnya hinggalah beliau tertidur semula dan bermimpi berada di satu tempat yang sungguh cantik dan indah yang beliau sendiri pun tidak tahu di mana. Selepas mendapat petunjuk dalam mimpi itu, beliau mengajak rakannya untuk pergi ke Pertubuhan Kebajikan Islam, Perkim, untuk proses memeluk Islam dan mengucap kalimah syahadah. Penyanyi popular Stacey yang juga isteri kepada penyanyi dan komposer Hakim Ahmad mengakui yang beliau sudah 10 tahun memeluk agama Islam. Beliau melafazkan syahadah di Jabatan Agama Islam Johor Bahru pada bulan 8 tahun 2015. Mengimbas kembali detik bermakna itu, Stacey atau nama Islamnya Ummu Syaikah Stacey Anam mengakui suami tercinta adalah insan yang paling banyak menjentik hatinya untuk mendekatkan diri dengan agama Islam. Pendekatan suaminya bercerita mengenai keindahan Islam cukup santai dan tidak terlalu berat yang membuatkan dia tertarik dengan agama Islam. Dulu, sebelum memeluk agama Islam, beliau seperti tiada agama sebenarnya. Hidup lebih berpaksi cara membesar, apa yang dilihat dan didengari. Namun, selepas 6 tahun berkawan dengan Hakim, banyak gerak hati untuk tahu apa itu Islam setelah banyak didorongi oleh suaminya. Cara Hakim bercerita hal agama Islam nampak ringan dan tidak terlalu direct. Pendek kata, apa yang terpacul dari mulutnya membawa ke satu siri penceritaan menarik, ujarnya. Pengacara TV Makdan atau nama Islamnya Muhammad Karif Daniel Abdullah yang berasal dari United Kingdom
sudah 12 tahun memeluk agama Islam. Bercerita mengenai kisahnya, beliau memberitahu yang dia suka mengembara. Tempat yang mula dituju ketika sampai di Malaysia dulu adalah Pulau Perhentian dan kemudian ke Pulau Kapas. Sepanjang di sana, pelbagai pekerjaan dilakukan dan beliau berjumpa dengan orang yang baik dan sering mengajaknya datang ke rumah. Beliau sangat tertarik dengan layanan begitu dari orang Malaysia. Daripada situ, sedikit demi sedikit, hatinya mula terbuka kepada Islam. Apatah lagi, duduk di sekeliling orang Muslim dan menguatkan lagi keinginannya untuk lebih mengenali agama itu sendiri. Katanya, sejak kecil lagi, dia memang percaya yang dunia ini pasti ada sesuatu yang melakukannya. Mustahil dibuat sendiri dan pasti ada kuasa besar yang melakukannya. Walaupun masih kecil waktu itu, tetapi beliau sudah boleh berfikir ke arah itu. Akhirnya, pada tahun 2013, beliau memberitahu pada abang angkatnya untuk memeluk agama Islam sebelum dibawa ke pejabat agama Marang dan diislamkan di situ. Madam Louisa Chong adalah seorang pelakon dan pelawak berbangsa Cina yang sangat terkenal pada suatu ketika dahulu. Namun, mungkin ramai yang tidak tahu bahawa beliau kini sudah memeluk agama Islam dan nama Islamnya adalah Louisa Alisa Chong Abdullah. Beberapa tahun yang lepas, beliau ada menceritakan kisah dukanya yang mana dia diberi ujian oleh Allah dengan sakit yang dihadapi oleh suaminya. Suaminya terkena serangan 3 strok sekaligus dan stroknya itu berada di tahap yang kritikal. Beliau melalui waktu yang sukar dengan menguruskan suaminya yang koma. Sepanjang tempoh itu, beliau tidak pernah berputus asa untuk berdoa dan sekiranya Allah hendak mengambil suaminya pun, beliau reda. Dalam keadaan penuh emosi, beliau mengucapkan kesyukuran yang tidak terhingga kerana berkat doa dan kesabaran beliau, Allah perkenankan doanya. Suaminya yang koma semakin beransur pulih dan sudah boleh berjalan serta menjejakkan kaki ke tanah suci. Katanya, kepercayaan kepada Allah dalam apa jua keadaan dan cabaran yang Allah beri, kita akan sentiasa diuji. Tidak kira betapa kita susah atau sedih, kita mesti ingat kepercayaan kepada Allah. Dia tahu yang Allah sedang mengujinya ketika itu dan ujian itu kerana Allah sayangkan kita sebagai hamba-Nya. Penerbit dan pengarah Michael Ang membuat pengakuan pada tahun 2019 yang mana beliau sudah memeluk agama Islam sejak tahun 2018 lagi. Michael berkata dia membuat pengakuan itu kerana tidak mahu masyarakat terus berteka-teki mengenai status agamanya, terutama apabila dia ke masjid untuk menunaikan solat. Bercerita tentang hidayah yang diperolehinya, Michael memberitahu yang dia bermimpi masuk ke dalam Kaabah yang dipenuhi dengan teko berwarna emas dan mengeluarkan air yang sangat wangi seperti bunga ros. Kemudian, dalam masa yang sama, dia juga nampak ada tulisan Jawi dalam jubin Kaabah berkenaan. Pada mulanya, beliau tidak mengetahui apa-apa tentang mimpi itu hinggalah beliau membuat pencarian di internet dan menemui tentang Kaabah. Dia berfikir yang Kaabah itu hanya sekadar batu yang dibalut dengan kain. Jadi, bila tengok dalam Google, ianya sama dengan mimpi yang dialami hingga mengetuk pintu hatinya untuk memeluk agama Islam. Michael juga bersyukur kerana keputusan untuk memeluk agama Islam disambut baik oleh keluarganya. Personaliti yang juga pengacara TV Daphne Aiking sah memeluk Islam kira-kira 15 tahun yang lalu dan dikenali dengan nama Islamnya Dahlia Eleanor Aiking. Daphne memberitahu suaminya Joe adalah orang yang bertanggungjawab yang banyak menerangkan padanya tentang Islam dan keputusan untuk memeluk Islam itu datang dari diri sendiri tanpa paksaan dari sesiapa. Tambah Daphne, keputusan memeluk Islam dan berkahwin dengan suaminya itu dibuat sejak Disember tahun 2010 yang lalu ketika melawat sebuah tempat iaitu Taj Mahal di India. Beliau begitu kagum melihat keindahan alam dan keunikan seni bina Islam di dalam bangunan itu. Dari keajaiban yang berlaku di sana, beliau dapat rasakan keinginan memeluk agama Islam dari dalam diri dan menjadi isteri buat suaminya. Suaminya juga terkejut dengan keputusannya ketika itu. Baginya, Islam adalah agama yang indah dan sedang berusaha mempelajari lagi tentang Islam. Penyanyi dan pelakon Mark Adam yang berasal dari Filipina
mula berhijrah ke Malaysia pada tahun 2001. Ketika berada di negara inilah yang membuatkan hatinya terpikat pada agama Islam. Jika dulu beliau berpegang kuat pada agama Kristian dan menjadi ketua atau orang kedua berpengaruh dalam gerejanya. Mark juga memberitahu masa kecil dulu beliau sebenarnya ingat Islam itu agama hantu sebab di Filipina ada hantu bersujud. Apabila dah besar pula, kita tengok orang Islam berperang sana sini dan beliau jadi berfikir yang Islam itu jahat. Namun, sejak keluar dari Filipina dan mula tinggal di Malaysia, dia berjumpa dengan seorang kawan yang dikenali sebagai Zul. Mereka sama-sama bekerja di sebuah hotel. Jadi, Zul adalah orang Islam paling baik yang beliau pernah jumpa dalam hidupnya. Kemudian, dia bertemu dengan isterinya yang banyak merubah pemikirannya tentang agama Islam. Selepas dari itu, barulah Mark mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam di Pertubuhan Kebajikan Islam Perkim, Kuala Lumpur selepas mendapat izin daripada kedua ibu bapanya dan dikenali dengan nama Islam Fikri Mark Adam Abdullah. Keputusan pelakon Angeline Tan untuk memeluk Islam pada 26 September 2023 sebelum bernikah dengan pengarah dan pelakon popular Sabri Yunus bukanlah satu keputusan yang mudah. Lebih-lebih lagi untuk menerangkan perkara itu kepada anak-anaknya. Angeline berkata, walaupun anak-anaknya itu mengetahui hubungan mereka, namun apabila dia memberitahu bakal memeluk agama Islam, mereka terus membangkitkan pelbagai persoalan. Dan akhirnya, mereka reda dan berserah dengan keputusannya itu. Sebenarnya, mereka sangat takut dengan kehidupan ibunya sekiranya suaminya tidak menjaga dengan baik. Adakah dia mampu meneruskan kehidupan seorang diri sebagai seorang Muslim kerana mereka tahu yang ibunya tidak boleh kembali lagi kepada agama asal selepas ini. Selepas memeluk Islam, kehidupannya mula berubah 180 darjah dan kini dikenali dengan nama Islamnya, Ardini Angeline Tan. Penyanyi era 1970-an, Datuk DJ Dave atau nama Islamnya Irwan Shah Abdullah memilih untuk memeluk agama Islam dengan rela hati pada tahun 1978 ketika berusia 30 tahun. Beliau yang ketika itu baru mula berhijrah dari Perak ke Kuala Lumpur untuk membina kerjaya. Beliau berkata lagu menjelang Hari Raya yang dirakamkan pada tahun 1977 dan mendapat sentuhan komposer arwah S. Atan itu menyimpan nostalgia yang tersendiri. Beberapa bulan selepas merakamkan lagu itu, dia tertarik untuk memeluk agama Islam kerana terpesona dengan keistimewaan agama suci itu. Lagu ini memberi ilham, malah menjadi pendorong untuk dia memeluk Islam. Beliau sangat bertuah kerana mendapat sokongan keluarga angkat di kampung baru selain bergaul dengan jiran untuk lebih mendalami agama ini. Beliau berkata, pada awal memeluk Islam, beliau berhadapan dengan cabaran pada bulan Ramadan yang mana memerlukan berpuasa dan ia tidak mudah dilakukan pada tahun pertama sebagai Muslim. Bagaimanapun, Islam mengajar prinsip penting dalam hidup iaitu kita perlu buat baik, jangan tipu, jangan menghina orang serta jangan fitnah. Jadi, beliau gembira beragama Islam. Walaupun bukan orang yang warak sangat, tapi dia tetap memegang prinsip agama Islam itu sendiri katanya. Syukur Alhamdulillah dengan kehadiran saudara-saudara baru kita dalam Islam. Pada hakikatnya, mereka ini adalah insan-insan yang terpilih untuk diberikan hidayah serta petunjuk oleh Allah bagi berada pada landasan agama yang tepat. Semoga dengan pengislaman ini juga dapat mengeratkan lebih lagi silaturahim sesama umat Nabi Muhammad SAW dan dapat berkumpul serta berjumpa dalam syurga Allah di akhirat nanti. Jadi, itu saja yang Mr. nak kongsikan untuk konten kali ini. Jika anda belum lagi subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah tu. Dan jika anda suka dengan video ni, tekan button like dekat tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.